Kahwin dulu dengan Bera baru aku beli. Alamak. Macam mana ni? Tuntutan luar biasa. Luar biasa. Bagi pembelian RM44. Sebab mungkin saya terlalu simple. Beg saya bawa ke pejabat, beg pergi dating, beg pergi ke parlimen, semua beg sama je. Dengar tak? Tengok, kenapa dating korang tu? Mungkin dating kerja. Tengok. Pandai nak tak. Tapi saya memang guna satu colour, itu colour hitam. Kalau untuk wanita? Tapi kalau wanita, ya je. YB suka tengok wanita yang macam mana? Selain comel, sabahan, wanita apa? Kalau wanita, saya sentiasa saya letakkan keyakinan ke atas dia untuk pilih. Sebab saya fashion ni terkebelakang sikit. So kalau wanita selalu yang saya tahu someone dia memang suka warna putih. Betul, putih. So putih tak ada. Ni, selain putih kita ada beige colour tau. Beige ini paling dekat warna putih. Paling dekat. Yes, ini senang juga supaya dia tidak cepat kotor jugalah. Ya betul. Warna putih biasalah YB. Kan kita kena luar biasa sikit. Berapa? Okey. Wow, tadi kita belajar harga rakyat 50 unit kan? So, YB dah masuk ya? Okey, untuk beli tinggal lagi berapa? 2 unit sahaja lagi. Dua je? Ya, so, ni dah round ketiga dah. Ini memang last dah tau. Ini memang last YB. Lepas tu kita nak boleh belanja beg lain pula lah. Kita harga rakyat beg lain pula. Okay. So, untuk beg ni harga dia RM40 untuk last round. Jadi, untuk yang tukar, kalau nak boleh sumbang kepada warga Johor juga, korang boleh grab terus beg ni lah. Lagi 2 unit sahaja lagi, okay? Warna almond boleh. Ini warna almond ya. Almond kita warna medium nude. This one warna almond. Okay? Nanti saya kena ucapkan lagi. Nampak berseri YB? Saya tak tahu macam mana berseri. Tapi saya kena ucapkan terima kasih lagi sekali lah kepada Dr. Kadin kerana bukan setakat berikan harga rakyat tetapi sumbangan kepada mangsa banjir di Johor. Terima kasih juga YB sebab datang sini, okey? Boleh bersama-sama yang kita. Saya belajar banyak-banyak sini. Terima kasih kepada viewers semua yang support kita dah beli beg. Tidak anda juga menyumbang kepada warga Johor yang terkesan dengan banjir. Terima kasih banyak, okey? Thank you sangat YB tau untuk hari ni. Video. Okey, so boleh beg macam mana lagi 2 unit yang terakhir sahaja. Okey, habis. Okey, harga beg ni RM49 dah sold out. So, terima kasih semua. Okey, so jumpa lagi. Selamat berpuasa. Terima kasih YB. Terima kasih. Saya keluar dulu tau YB tau. Lepas tu kalau kamu keluar saya buat apa? YB pandai-pandai ya. Okey, tak adalah. Kita nak masuk host next. Okey, next host kita kena jemput host Ayu. So, host Ayu wataniah juga ke? Sebab nak kekalkan momentum dan tenaga tu agak susah. Di mana Ayu? Okey. Kita tunggu Ayu kejap kesian dia. Oh, so kalau wanita je letak mic dekat tudung. Saya suka belajar benda baru. Kalau lelaki dia selalu letak dekat baju je. So Ayu nak jual apa hari ni? Ada di sana. Assalamualaikum. Okey. Host Ayu dah. Khabar baik. Ramadan. Ramadan. So Ayu daripada mana? Daripada mana? Daripada Selangor. Selangor. Jadi yang ni betul lah dia tak ada mana ke sana sini tak ada. Tak ada dia memang dari Selangor. Selangor. Ada keluarga kat Johor? Keluarga kat Johor tak ada. Tapi jodoh mungkin kat Johor lah. Okey, bukan saya orang lain. Orang lain. Ya. Tak, saya tanya kat Johor sebab banjir teruk kat Johor. Betul. Assalamualaikum semua. Hai, ready? Tak ready korang hari ni sempurna untuk kita punya live hari ni. Special saya ada dekat sini YB kita. Sebab dan kita nak buat jualan hari ni. Setiap korang pergi pembelian kita akan bagi sumbangan lah dekat Johor sana kan. Masa banjir kat Johor sana. So hari ni setiap korang pembelian kita akan bagilah dekat sumbangan sana. So apa barang kita nak jual sekarang ni? Tadi dah habis dah. Kita nak ucapkan terima kasih lah datang kat sini jauh-jauh. Dari Johor ke tadi? Oh jauh sangat ya Allah. Ada kereta senang je. Bukannya saya lari kalau datang ke sini. Tak ada masalah. Okay, so hari ni kan kita dah ready. Siapa dah ready untuk kalau barangnya tak ada susah nak ready ya. Betul-betul kita bukan dulu. Special untuk hari ni korang kita ada harga rakyat. Tak, orang dah tengok harga rakyat semua tak tahu produknya apa. Okay, betul. Kita kena
tunjuk dulu YB. Apa Tunjuk kita dulu. tunjuk ni? Harga rakyat ke? Kita nak bagi harga special ke? Buat everyone ke kan? Betul. So hari ni kita nak bagi harga rakyat. Tapi sebelum tu apa? Sempena YB ada kat sini, kita nak bagi harga rakyat lah untuk dorang-dorang yang mana kat dalam live kita sekarang 6.3k ni. Semua boleh dapat harga rakyat daripada kita. Alright, so viewer ready? kita nak tanya dulu viewers lah. Diorang dah ready ke belum? Ramai tanya mana Bella sedang tunaikan umrah. Kerja ke umrah. Doakan dia supaya dia dapat kerjakan umrah dengan selamat. Amin. Alright, so korang dah ready belum? Ada yang dah ready lah? Kalau dah ready, sama-sama kita vote senyum lagi sekali. Okay, Ada baik. proses undi lagi. Tapi kali ni nak undi untuk apa? Undi untuk harga rakyat. Yes, harga rakyat. Takkanlah orang tak setuju dengan harga rakyat. Dia orang baru. Okay. So jom kita tanya siapa yang dah ready sekarang. Kita nak ramai-ramai tolong tekan untuk emoji senyum dengan kita. Tadi ramai orang teks mana beg hitam tak ada restock ke? Tengok. Dia ada gaya saya juga, dia nak beg hitam. Okay. Alright, kita buka dulu kita punya emoji dalam gerakan 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sekarang bersenyum dulu. Kalau korang nak kita bagi harga rakyat, nak YB bagi harga rakyat, senyum beramai-ramai dulu dengan kita. Okay, alright. Sebab kita nak bagi harga special untuk korang hari ni sahaja. Okay. Macam tadi dah 399 ke 49. 399 ke 49, betul? Tapi akhirnya jadi RM41. So kalau lepas ni macam mana? Jeng. Dia kalau lagi mahal, lagi mahal saya tak setuju, saya bangkang. Bahaya ni. Alamak. Wah, 800 orang. Ramai. Agak-agak boleh tak dapat 1,000? YB rasa boleh tak dapat 1,000? InsyaAllah sampai 1,000. InsyaAllah boleh ada YB kan, apa yang tak boleh kan? Jangan macam tu. Tak boleh. YB ni dia yang berkhidmat. Saya berkhidmat untuk kalian. Terbalik. 900. Wow, sudah 1,000. Mantap. Alright, boleh habis segera 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 1.1. So mana barangnya? Jadi jom dah sabar dah, YB dah tak sabar dah. Jom kita masukkan untuk kita punya saya mau bag yang pertama. Ni yang menggunaskateboard. Yang menggunakan skateboard. Kalau korang tak nampak, Hot seller by Dr. Karidin YB. Okay, tadi Nedi buka. ni nampak macam sihir tau macam ni. Sihir? Alamak. Kali ni YB buka lah, boleh? Kita kira sampai 5, lepas tu YB buka. Kita tengok sama-sama, boleh? Saya boleh tengok dulu. Oh cantik. Cantik kan? Okay. Yang ni dia size besar sikit lah. Alright, besar dan panjang sikit akak. Okay, dalam kiraan Jatuh balik. kita sama-sama lah. Risau. Saya kan boleh tarik macam ni lah. Tak ada. Dalam kiraan okay. Dalam kiraan 3, 2, 1. Cantik kan? YB agak-agak. So ni leather apa pula? Fall leather. Ini fall leather, betul? Fall leather. Tapi So ni buy one free one juga. Ya, dapat ni betul. juga. Betul. Buy one free one. YB kita banyak lah. Tak payah cakap banyak dah. Okay, tak payah cakap banyak dah kita. Tapi yang paling best lagi, kalau yang tadi tu dia dekat luar saja kan. Tapi ni bahagian dalam dia pun ada suede leather kita bagi. Dia ada lain full leather, sweet leather apa lagi leather. Nanti kita bagi suede leather YB. Special kan? Berapa banyak jenis leather yang ada? Yang ini kalau suede leather kat luar, kalau nak harga berapa ni agak-agak YB? Kalau suede leather, full leather kat luar, YB rasa Kalau lah berapa? tadi 399, saya rasa ni sebab besar sedikit dan dua jenis leather yang berbeza. Mungkin 599. 599. Okey, itu harga kalau kat luar lah kan 599 kan. Kejap kita tengah tuliskan harga dulu. Kat luar harga market confirm lah. Tapi saya suka bag besar sebab saya letak banyak barang kat dalam. Betul. Ini kalau macam akak-akak kita ke, kalau ada yang mak-mak ke yang mana jenis banyak barang, sangat sesuai untuk pakai bag ni lah. Nak pergi kerja, nak bawa pergi mana lagi, kelas ke, student kan. Boleh lah untuk pakai bag yang ni. Selalu orang kata wanita lazimnya bawa lebih banyak barang, tapi setakat ni tak ada orang boleh kalahkan saya. Saya punya bag lagi besar dan berat. Oh wow. So, kalau macam ni tapi bukan saya pakai ni lah. Okey. Baik. Ada orang kat belakang dah panik sebab terjatuh. Sabar. Bulan Ramadan ni, jangan sampai jatuh. Alright, so hari ni kalau diorang pergi kat butik kita lah, kalau diorang nak beli bag ni, beli satu bag percuma satu ni, harga asal kita berapa? Harga asal kita jeng. Belum lagi. So kalau dekat butik berapa? Lagi. Tu kalau harga dekat butik kita lah. Kat butik kita kita akan retail kan harga tak kat butik. Tapi yang ni kalau contoh lah, korang nak pakai dalam pun dia ada 2 kompartmen. Ni harga asal dia. Okay, hari ni beli satu bag, kita bagi percuma satu free mini pouch bag, harga dia RM339. Tadi YB tekan 500 apa tadi? Jauh beza. Jauh beza kan? So kalau kat butik 339. Betul. Tapi sekarang kita tak ada kat butik kan? Betul. So kalau tak ada kat butik berapa? Kalau tak ada kat butik kan, disebabkan hari ni tadi special, kata dah dapat kita nak bagi harga rakyat kan, untuk special kita punya apa? Apa dia? YB datang
hari ni, so kita nak bagi harga lebih lagi special. Jadi ready Siapa yang nak? Siapa yang nak kita turunkan harga untuk korang? Kali ni kalau korang nak kita turunkan harga, komen dulu. Nak ke tak nak kita turunkan harga? Komen dulu beramai-ramai. Aduh, YB balik, Bella suruh balik. Bella dekat Saudi Arabia lah. Jauh beza. Oh, ada orang Ranau hadir. Ranau kat Sabah. Saya dulu suka pergi ke Ranau. Cantik sekali. Salah kan? Nanti boleh pergi sana lah. Betul. Sekarang pun dah pergi selalu. Okay. Boleh. Okay, baik. Dah tulis. Korang nak tak? Oh, ada yang komen nak. Belum lagi. Kita review lah, Rabi. Takkanlah tak review. Korang dah menunggu. Baik, hari ni korang special. Beli satu bag, percuma satu free mini pouch bag harga asal RM339. Kita nak belanja dengan harga. Ready? Saya ready. Orang pun dah ready. Ready. Semua ready? Ready korang? Dia tak ready. Tapi saya tak nampak. Tak nampak Okay, YB kena 49. Saya sendiri pun tak pernah jual harga. Orang semua salah teka. Cakap 99 lah. Ini harga RM49. Ini first time saya bagi harga semua ni. Harga rakyat. Jangan lah. Dr. Kadin nak ada harga macam ni. Kan? Betul. Kamu lebih datang special. Terima kasih. Okay, sekarang dia kita akan masukkan bag ni berapa unit? Tapi tak banyak lah Kita dah jadi 50 orang tak awal semua. 50 orang yang Tapi terawal. saya dah kurang percaya lah. Tadi kata 50 ada 150. Jangan nak scam saya lagi. So macam mana? Berapa? 50. 50. Okay. Je lagi. Itu je yang boleh bantu. Buy one free one lagi. Buy one free one. Okay. Ni harga paling murah ni. So, macam mana nak beli? Ada orang teks. Ada zip ke tak? Dia tak ada zip. Ni tak ada. Sebab dia ada apa nama? Bag magnet. Kita ready masuk. Ada magnet dia. Bukan magnet. Apa dia punya butang ni? Ini button. Boleh. Saya kadang-kadang tidak suka zip sangat sebab zip cepat rosak. So dia tak boleh letak banyak barang. Betul. So hari ni special kita nak bagi 50 unit sahaja harga RM49. Ready korang semua? Kita akan masuk ke dalam bag kuning. Tapi ada orang tanya berapa warna yang ada. Sekejap lagi kita akan review lagi. Okay. Saya- Masukkan bag kuning dulu. Boleh. Saya membawa suara. Kita bawa suara sikit. Boleh. Alright, so kita akan masukkan dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Cuba tengok dapat ke tak dapat. Harga dia kakak-kakak bawah sekalian RM49 yang kita belanja-belanja. Beli satu bag, percuma satu free mini pouch. Wow. Boleh daripada 49 ke 44. Tadi pun ke 41. Tahu tak sebab apa? Sebab sekarang kita tengah ada Untung awal. Orang untung yes, special. So dia buy TikTok. Oh boleh macam tu. Betul. Oh lain kali TikTok kita kena PM tu. Yang ini warna colour code. Kita punya ini apa? 10 colour. Okay, code 10 colour. So dia boleh macam tu. So dia dah lah dapat diskaun sebab beli atas talian. Lepas tu kalau beli on TikTok dia boleh dapat lagi murah lagi. Betul, sebab tu kita suggest kalau diorang nak beli dekat kita punya TikTok lah, lagi murah. Dapat extra voucher lagi. Macam ni 10 colour. Tapi 50 Ini brown. Tadi itu dah brown dah. Dia panggil lain sikit. Dia lain sikit. Dia punya brown dia. Tadi dah saya kena hafal beberapa jenis warna. Ini lagi susah sikit. Ini brown kot. Bukan? Yang ni Itu 10. Yang ni brown. Ni lah 10. Bukan. Belum boleh cakap lagi. Yang ini Ini juga sama ke? Yang ini coffee colour. Dia tarik ini kau. Tak, korang jujur. Korang rasa ni warna sama ke mana lain? Tak sama. Macam mana dah gambar? Nampak main? Letak sama lah. Your right one is darker. Ni dia gelap sikit lah. Yang ni dia cerah sikit. Sebab tu cakap Kaki confuse. Keki. Kaki colour. Keki. keki. Kaki colour. Kaki keki tu apa? Kaki ni dia warna dia special. Dia macam nak ke sikit, ke army green sikit, dia macam nak ke coklat sikit, ini- satu abu sikit. Sebab tu orang cakap lelaki kadang-kadang dia very simple minded. Colour scheme very limited, betul. Yang tu senang sikit lah Wadi. Ni apa? Warna Bella. Okay. Beige colour. Tak, Bella warna putih. Oh, Dia bukan. insist warna putih. Okay. Ni saya punya. Black colour. Senang Very black simple. colour kan. Okay, kalau ini, kalau YB boleh pakai tak? Kejap. Ni beg perempuan juga ni. Ni beg perempuan. Tak boleh. Kalau saya pakai orang cakap Tapi lain ni pula. size lelaki. Kita buka yang ni. Oh, lah kakak kita. Tapi tadi tinggal 25. alamak, kurang. 25 je. Tadi kita buat 30 unit saja, tapi sekarang tinggal lagi 25 unit. Wow, 25 unit lagi korang. Cepat. Siapa yang Ini berkenan? unisex tau. Lelaki pakai. Yang ni pun kalau lelaki nak pakai pun boleh je. Sebab dia tak ada nampak macam perempuan wanita. Saya kalau saya nak pakai beg saya dia memang kena berat. Okay, faham.
Kalau tengok beg saya pun selalu saya nak letak laptop saya. Kalau saya tidak dapat balik rumah, pergi rumah kawan, kena mandi kat rumah kawan, semua barang dah ada dalam beg. Oh ya ke? Okey. Dan saya kadang-kadang orang ketawa bila saya kat parlimen, saya berjalan, orang tengok kenapa Sadiq tak habis beg kita dumbbell. Sebab beg disengajakan berat supaya saya dapat bersenam juga. Tapi kakak kena Ni memang tak boleh. Dia tak boleh, tak kena Okey, jadi untuk dalam je lah. Dalam kita ada 2 kompartmen YB. Kita ada 2 kompartmen. Jadi Satu kena kompartmen tunjuk besar. orang Okey, ni tak kita check. nampak. Okey, ini satu kompartmen besar. Satu lagi kita ada kompartmen kecil lah. Ni berpoket, ada juga button. Okey, Jelas saya. kakak kena cepat. Sebahagian 49 Oh, dah 50 dah